guys, hari ni kita salah. Kami ada sini. kita bertiga nak hiking dekat Bukit Taisho. So, Penat lah. Ikut mana ni? tengah mempertikaikan apa yang saya buat sebenarnya. Penat. Sana satu puncak. Tak tahulah Malaysia yang panas ke. Kita orang yang Sebab kata Nisa, matahari lagi dekat daripada bumi. Seremban dekat daripada bumi. Dekat matahari. Ya. Penat basah. First time basah. Pacak gila siut. Nah. Jumpa kat puncak, bye. Bye. Tak expect langsung. Bye. Dah sampai. Dah sampai. Dah habis dah. Berapa Di ringgit? atas, buat sekali trend TikTok yang boleh RM2. dibuat. Kita nak beli air tapi dah tutup guys. Oh, situ je lah. Oh, ada. Situ ada lagi. Situ ada puncak harimau. Sekarang dekat puncak. Tak tahu puncak apa. Puncak ni, Skamira. Oh, dia ada baju Cina untuk disewa Sini ada puncak harimau. Situ atas. Macam belah sana tu dia ada puncak naga. Nak pergi sana pula ke? Bukan, tu sana. Oh, situ. Tak apalah. Jom kita turun makan. Oh, ni lah. Apa? 7 pagi hingga 11 AM. Sekarang tak 11 lagi. Public holiday, school holiday. Free video create on. Kita dah nak turun. Oh, ni cik saya juga sebenarnya. Kita betul buat benda tu. Okey, sekarang boleh ni. Pinka, 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 pinka. Nak turun pun penat. Dia punya pacak tu. Dia tak ada break aku. Saya aku nak guna lutut. Ya. Tak lari sebab nak lajukan turun. Sakit kaki. No, tak boleh break. Sabar nak laju. Dekat sini kalau nak kaya instant korang boleh curi je. Apa nama kau? Sawit ke sini. Tapi pandai-pandai cari inilah peluang untuk keluarkan dia tanpa kantoi. Kalau nak kaya lah. Jaga. Jaga. So maksudnya kalau ambil tanpa kebenaran salah lah. Biasanya salah lah kan sebab dia bertuan.
Soalan dia kalau kau lepas nak angkat buat turun, Ha. baru kita ambil. Cuba kau try angkat tengok. Update. Sekarang pukul 10.36. Oh, 37. Samalah 36, 37. Sebelah je. Kita orang dah turun. Orang ada suku. Nani dah terpleot. Nisa dah sama juga. Saya pun sama juga. Capek. Dia penat sebab mencacak kan. So, dia jadi sakit kaki nak turun. Dan lutut pun sudah goyang-goyang. Sikit lagi kita orang boleh. Kalau penarikan lepas, takkan yang ni tak lepas. Sebab sebelah mata je ni. 10.45 dah sampai bawah. Ya, di sini guys. We did it. Capek banget. Kita nak pergi makan. Makan. Kita dah sampai kedai makan. Boleh sampai lagi. Kena berjalan dulu. Kita kedai makan ni dia dekat kawasan rumah orang rupanya. Tapi dia dekat sungai, tepi sungai. Tak expect lah begitu. Macam mana tak ada sungai? Parking dia 2.5. 1/5 kot untuk parking. Sebab Dah. rasanya dah. Sebab parking agak susah. Kedai dia depan sana. So jauh sikit lah nak kena jalan. Nama kedai ni lapar roti guys. Melapau. Memang kita orang tengah lapar. Oi, sado. Tu. Let's go lah kita tengok kedai makannya sedap apa enggak. Nampak tak korang? Dia memang dekat jalan rumah. Not recommended untuk datang. Bukan not recommended. Apa benda aku cakap ni? Apa je lah. Begitulah pemandangan sungainya. Nasi lemak. Nak fight. Guys, dah kenyang. Tengok foto baru saya. Tiba. Dah kenyang guys. Ratingnya. Rating nak berapa? Nani berapa? Overall nasi dia Allah. overall nasi bujang tapi ayam wolet 15 8/10. Saya setuju lah makanan dia sedap. Nasi lemak Nisa berapakah? 8/10. Sedap. Sedap juga nasi lemak. Mi kari untuk saya kurang sikit. Macam ada yang something Macam ada something off. Saya rasa 6/10 lah mi kari dia. So roti golok kita merasa kita orang beli banyak. So mungkin dia bagi dalam pack apa? Take away. So itu je. Roti golok tak payah review lah. Tak apa, saya bagi tahu kat description nanti. So sampai situ saja kita punya vlog hari ini. Bye bye.